Satu lagi saya cadangkan dari segi minuman apa yang boleh bagi kita boleh bagi protein. Protein yang ada dengan zat lah, maksudnya ada protein, ada vitamin B, ada antioksidan dalam dia, yang mana bantu untuk pertama dia akan bantu untuk membentuk sel antibody. Sel antibody nak lawan dengan virus ni pun itu adalah sebenarnya dibentuk daripada protein. Cuma protein yang kita makan macam mana kan, dah goreng kan, dah goreng, dah banyak rosak dah. So kita nak protein yang high quality, saya cadangkan ambil daripada suplemen. Dan sekarang ni seronok sebab dah ada perisa strawberry, ada coklat, ada vanilla. Jadi sesuai lah untuk diminum oleh anak-anak. Boleh buat untuk pagi, nak pergi sekolah pun boleh, tak ada masalah. Jadi macam mana nak pilih kan produk-produk ni yang high quality, yang mudah, dan anak kita nak ambil macam mana kan. Anak saya eczema pun nak ambil, jadi anak saya selalu lelah sampai kena nap selalu, apa nak ambil. Jadi kami dah berpengalaman. Daripada kami ni adalah trainer kepada produk-produk suplemen, dan kami juga ada 7 orang anak